guys, Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to Minecraft Bedrock Edition. Hari ni day yang ke-7. Oh my god. Dah 1 minggu guys. Woo. Oh my god, tak sangka ya dah seminggu dah puasa. Bestnya. Okay, semalam is such a disaster. Kita meninggal and then kita lost almost all our items. But it's okay. Hari ni Bawang ada plan. Let's just get into it. Let's just start. Play. Okay. Alrighty. Jangan lupa timer. Like always. Selalu asyik lupa je. Okay, kali ni Bawang start terus. Sebab Bawang rasa timing kita dah lari sikit. Okay. Oh my god, tengok Bawang punya nyawa. Teruknya. Oh yeah, and makanan Bawang pun dah gone dah. Mana lubang Bawang sudah lubang pun tak jumpa. Bukan kat sini ke lubang Bawang weh? Hello? Did I close it? Why did I close it? Okay. Okay, plan Bawang ialah untuk kita buat kapak dulu. Oh, kita perlukan kayu pun dah habis. Okay, apa yang Bawang perlukan ialah, oh my god, makanan pun. I need my food. Okay, first thing first, makanan. Alamak, ada wandering trader pula. Distraction lah wandering trader ni. Weh, kenapa Bawang tak tanam balik? Ya ampun, ya ampun. Okay, first thing first, makanan. Nasib baik ada bone. Bolehlah buat bone meal. Allah, banyaknya guna. Okay, saya perlukan sebiji je. Dia curi! My god! Saya perlukan kayu. Sebiji roti. Okay. Okay, Bawang nak kayu lagi. Sekali kita je menghancurkan orang punya build ni kan? Salah. Saya nak copper. Okay. Now kita boleh pergi potong pokok. So, Bawang dah beritahu ke plan Bawang tadi? Bawang punya plan ialah untuk potong pokok. And then nanti Bawang nak buat fence. Kita buat fence sebanyak-banyak. Lepas tu kita pasang pagar dekat keliling village ni. Ada anjing. Kita kena tanam semula pokok ni tau. Sebab kat sini ada tak banyak pokok. Kita kan duduk dekat island. Nak pergi ambil pokok jauh kalau tak ada dah. Deforestation tu. Bawang tak tahulah berapa kita perlukan untuk buat. Tapi kita potong je lah sebanyak mungkin kan. Okay, benda ni mungkin akan makan masa lebih daripada sehari. Tapi at least Bawang ada plan. Like semalam macam Bawang macam tak tahu nak buat apa langsung weh. Like semalam sangatlah hektik. Oh, kita boleh makan potato lah. Sekejap.
Ni potato ke? Tak. Mana yang dia buat potato tu Wait. Abang tak faham. Kenapa? Entahlah. Kita boleh masak potato. Okay, sama balik. Bawah nampak coal. Saya perlukan coal. Okay, 1 stack. Almost 1 stack kayu. Kenapa rumah villager ni dekat bawah tebing ya? Please explain. Kucing. I'm sorry kucing. You have to wait, okay? Nanti I bagi you makan. I know. Guys, question. Vegetarian boleh bunuh animals ke? Walaupun tak makan. Like, boleh ke bunuh? Asking for a friend, you know? Habis ratah weh. Baru, baru nak kena pergi kutip sapling. Sapling. Tapi bagus juga kita clearkan pokok ni kan. So, kita boleh tengok apa ni? Village ni kan. Bentuk dia macam mana. Kita boleh buat, apa nama? Kampung planning. Gitu. Okay, any saplings? Kenapa ada bunyi village? Bunyi zombie? Bawah ni ke? Patutlah. Ya Allah. Ish, diorang ni guna lead grade apa Baru nak start dekat mana fence dia? Oh, I need food. Okay, bawa potong pokok kat sini tadi. Bunga. Tak ada apple ke? Ada 1. Damn, patutnya bawa makan apple tu. 2 apple. Tengok cap berapa dah. Okay. Matahari. Okay, bawa nak tanam. Okay, nanti kita tanam pokok dekat dengan kita punya lubang. Okay, now kita nak jauhnya my crafting table. Kita nak buat fences. Buat plank dulu. Yes. Like so. Yes. Okay, baru rasa kita start kat sini dululah. Masalahnya kan ada rumah yang atas bukit. So, tak tahu. Kenapa arrow kat sebelah situ? Boleh pegang arrow dekat offhand. Interesting ya. Wait, dia boleh. Okay, kalau kita buat betul-betul dia tak boleh. Kita kena pastikan yang fence, kedudukan fence ni betul.
berlubang. Dah nak malam. Masa untuk berlari ke lubang bawang lagi. Okay. Oh! Cepatnya. Okay. Gerak dulu. Okay, at least bawang ada kayu so that kita boleh mining malam ni. You know what? Bawang guna ni lah. So that bawang boleh nampak dari luar. Tak macam tadi kan. Blend in je semua dirt. Okay. Alright, kita kita reset. Ni dah macam reset dah ni. You know what? Sekejap. Bukan. Wait. Bawang mimpi ke? Bawang rasa bawang mimpi. Okay, never mind. Kita letak trapdoor so kita boleh tengok apa namanya tu? Dunia luar. Dah siang ke belum? Okay, this is my food. Potato. Alah, abang lupa nak sempat lagi tak? Kalau nak tanam pokok. Tak apalah, banyak lagi pokok kan. Esok lah kita tanam. Okay, ingat tau guys. Esok kita tanam pokok. Okay, ada apple. Okay, kita tak boleh bawa semua barang. No. Nanti kita mati lagi. Semua barang tu semua ikut kita drop masa kita mati kan. No. We need to be careful now. Careful. Makanan nyaps. Also, ada iron. Wait, memang ada o'clock ni ke? Semalam. Orang tak tengok Tak nampak. Punyalah borang cari kayu sebab tak ada. Cih. Be quiet. Ada tu ke? Touched. Okay, double protection. Okay. Bona extra pickaxe, I mean. Yeah. Oh yeah. Borang tengok video semalam. Borang pasal borang ada helmet rupanya. Okay. Kita boleh buat shield. Let's go. Borang dah pernah buat bucket ke sebelum ni? Borang tak ingat. Semua benda hilang kan? Sedih. Sangat sedih. Hidup ini sangat sedih. Okay, makanan kita simpan separuh. In case kita meninggal lagi. So at least kita ada backup. Betul kan? Betul. Okay. Kita bagi full hunger dulu. Apple not bad lah. Bagi kita heal dulu. And then kita sambung mining. Bawang dah mala dah nak tengok cave tu. So kita just teruskan jalan ke bedrock. Bawang siap tutup lagi. Bismillah. Tolong jangan jatuh lagi. Tempat kejadian. The diamond is still there. I want the diamond. Oh, but I don't have iron pickaxe. Okay, never mind. Guys, bawang masih tak tahu if kita boleh guna copper tools ke untuk mining diamond? Tolonglah jawabkan. Please.
I need to know. It's important. Oh. Just making sure, you know. You never know. Safety first. Right. Okay. Oh, banyak. Okay, now kita boleh buat iron pickaxe. Ni lapis ke? Wow, texture dia sangat lain ya. Also, animation dia tu comel betul. Alright, nice. Kita nak pergi mining diamond tu ke ataupun apa? Dia bukan kat sini kan? So let me just tutup this. I think dia somewhere kat bawah ni. Let's just check, okay? Sebab gua bawah tu agak besar agak ah. Tempat kejadian. Kita still belum jumpa gold. Maybe ada dekat dalam gua tempat kejadian tu. Bawang perlukan gold dengan redstone untuk buat clock. Tak silap. And also hari ni maybe bawang kena end awal sikit. Kena ikut timing. Oh. Okay. Tapi bawang tak tahu nak end bila. Kita kena naik dulu untuk tengok dah pagi ke belum. So bawang tak boleh lama lah bawah ni. Mana guanya ya? Tacut lah. Nervous. Semalam kan bawang tengok video tu balik. Oh. Bawang tak guna shield. Kalau bawang guna shield, maybe bawang boleh ni. Boleh survive. Mana? Oh, atas bawang, ya Allah. Mananya? Kat sana lagi ke? Apa bawang nak kata tadi? Kalau bawang guna shield, bawang rasa bawang boleh survive creeper tu, maybe. And also, bawang tak tahu kenapa bawang tak lari ke depan je. Sebab depan tu kosong. Bawang pergi pusing patah balik. Pergi balik-balik dekat creeper tu. Tak memahami lah. Tak nampak jap. Bawang punya lubang kat situ. Okay. Bawang rasa kan kalau bawang pursue diamond tu, bawang rasa umur bawang akan pendek lagi lah this time. So last time pun bawang rasa semua punca diamond tu. Kalau bawang dig straight je ke bawah sambung tangga tu, bawang rasa bawang survive lagi. Tak ada hilang barang. Wait. Dah 18 minit kita kena naik. Careful. Okay. Okay. Kita kena add dekat dalam to-do list kita untuk sambung
Letak stair lah. Bro. Oh gosh. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Okay. Kita stop timer. Alright. Sampai di sini saja. This time kita punya gameplay kita. So thank you for watching guys. I'm so sorry. Today is kinda boring. But at least kita progress sikit dekat kita punya plan pagar kampung. Nama dia. Plan pagar kampung. Okay. So next time kita sambung. Kita kena tanam pokok, tanam sapling, and then kita sambung pagar kampung kita, and then sambung mining. Macam itulah untuk beberapa hari ni ya. Sebab memang makan masa lah ya untuk nak pagar satu kampung tu. But yeah, thank you for watching korang. Terima kasih banyak. Jangan lupa like video ni, subscribe kalau korang belum subscribe lagi, turn on notification bell untuk tak terlepas bawang punya live and also new video. And yeah, jumpa besok. Bye korang. Thank you for watching.